Dalam dunia penyiaran, setiap saat adalah kritikal. Kesilapan dalam komunikasi boleh menjejaskan operasi. Hari ini, kami menyiasat bagaimana sebuah organisasi penyiaran utama negara Astro beroperasi di bawah tekanan komunikasi harian. Saya Rafiq Kamaruzzaman dan ini adalah laporan khas kami. Persekitaran tempat kerja yang ceria menjadikan Astro sebagai tempat kerja yang produktif dan kreatif dalam menghasilkan hasil kerja yang inovatif dan menarik. Oleh itu, kami telah menemu bual pegawai Astro iaitu Cik Nur Jalila binti Muhammad Azami yang merupakan Senior Customer Service and Retention Trainer, Operational Learning and Development bagi mendapatkan maklumat lanjut untuk mengenal pasti teori dimensi budaya organisasi di Astro. Cik Jalila menerangkan Astro mempunyai lebih kurang dalam 5,000 staf termasuk non-permanent. Agak sukar untuk semua staf mendapat info atau maklumat yang sama. Jadi pihak mereka mempunyai tim yang spesifik untuk memastikan dan menjaga all the communication. Terang Cik Jalila lagi, pertama mereka ada tim khas untuk memastikan kesemua mesej yang sama diterima kepada semua staf. Mereka juga mempunyai platform yang memudahkan staf untuk mendapatkan segala maklumat yang mahu diperoleh. Pihak kami juga cuba mendapatkan maklumat mengenai proses yang digunakan dari sudut komunikasi dalam organisasi Astro ini. Komunikasi ni depends. Macam how crucial it is. Sometimes kalau setakat nak bagi tahu tentang new content dekat Astro, apa yang ada kat Astro first, so kita akan make it more fun untuk senang employee nak accept the information. Tapi when it come to process, when it come to policy, then cara komunikasi tu is lebih direct lah. Kalau sekiranya information tu complex, of course kita kena panggil for short briefing, manager sendiri akan brief the staff, even kita punya department which is operational L&D akan deliver to the staff. Tapi kalau benda tu very simple, yang senang nak difahami, dan kita hantar email, dia tengok email tu, dia dah faham the information, then it will be a one-way communication lah. Walau bagaimanapun, sekiranya ada staf yang tidak pasti atau tidak faham mengenai sesuatu, aliran komunikasi akan menjadi dua hala. Dan apabila menerima arahan, staf akan mendapat maklumat yang jelas secara langsung serta semua maklumat yang nak disampaikan akan disalurkan semasa mesyuarat mingguan bersama staf dalam departmen masing-masing. Cik Jalila memberitahu bahawa di dalam organisasi Astro, mereka menerapkan no-door policy yang mana satu departmen akan berada bersama di satu tempat, tidak kira jawatan dan pangkat. Organisasi yang tidak mengamalkan sistem hierarki dan mereka melakukan kerja bersama di satu tempat dan semua staf bebas untuk bersuara. Selain itu, setiap tugasan kerja yang diberi kebanyakannya dibuat secara teamwork. Kalau 18 tahun dulu, Astro is monopoly, and now it is not monopoly anymore. Kita ada banyak sangat kita punya competitors. Tapi kalau nak sebut pasal competitors tu, ada banyak juga perubahan yang kita orang dah buat. Sekarang kita dah jual Astro di Disney Plus Hotstar, HBO, Netflix pun dah ada dalam package Astro. So itulah cara kita orang nak cope kepada perubahan. Sebab kalau kita ego, kita takkan ke mana-mana. Cik Jalilah juga turut menekankan bahawa bagi mengelakkan kekeliruan atau percanggahan berlaku, pasukan khas yang ditubuhkan bertanggungjawab dalam menjaga gaya komunikasi di Astro bagi memastikan kelancaran tugasan harian terutama ketika berlakunya tekanan masa. Orang tak tahu yang mana satu nak dengar, yang mana satu betul, yang mana satu tak betul. So that's why kita ada specific team, dedicated team yang akan jaga communication, satu, and make sure that all the information yang kita nak bagi dekat staff tu adalah information yang betul, tak misleading, tak ada wrong information. So kalau dengan adanya team tu dan make sure informasi tu adalah informasi-informasi yang tepat, daripada itulah yang akan menyebabkan kelancaran kepada kita punya operation. Kalau perasan, kita punya Instagram, ada Facebook kita sendiri.
So in order untuk make sure all the information yang tadi kita bagi tahu tentang dalam department, tapi ada juga tim yang jaga communication untuk kepada customer kita. Kena make sure yang information tu betul. Kalau tak betul nanti viral. Pihak kami juga sempat bertanyakan pendapat dan cadangan penambahbaikan dari sudut kepentingan komunikasi daripada Cik Jalila kepada mereka yang ingin mula bekerja dalam Astro atau alam pekerjaan. Communication is very important. Okay, satu nasihat saya, if let's say we don't understand, kita tak faham, kita tanya. Itu satu benda. And then jangan assume. Kalau kita assume, benda tu boleh lead kepada informasi yang salah. Kak Astro ni macam kita share tadilah, very fast pace, sangat laju. Jadi kadang-kadang dalam seminggu tu macam-macam communication yang kita kena hantar kepada kita punya audience, kita punya employee. Jadi kalau penambahbaikan tu dari segi masa lah kot, daripada segi masa, if sekiranya kami ada lebih masa, mungkin komunikasi yang kita hantar tu lebih menarik. Sebab sekarang ni bukan macam dulu tau, yang kita hanya hantar email, orang akan terus baca. Tak. Sekarang ni kalau bila kita hantar communication tu, dia kena menarik, indah dipandang mata, and kalau cantik je tak guna juga, kena senang difahami. Kita buat sesuatu tu dengan cepat ataupun masa yang singkat, sometimes adalah kesilapan boleh berlaku. So if we have more time, kita ada lebih masa untuk check, ada lebih masa untuk berkreativiti dan make sure that kita punya komunikasi tu adalah komunikasi yang bagus. Itulah realiti di sebalik operasi sesebuah organisasi penyiaran. Komunikasi bukan sekadar menyampaikan maklumat. Ia menentukan sama ada sesuatu tugasan berjaya atau gagal. Saya, Rafi'i Kamaruzaman, melaporkan untuk tugasan khas SCCAJ 204.